selamat datang kepada channel apa Channel Celeb Gaming. Kali ni kita akan main Garden Horizon lagi. Dan saya dah ikut update semalam dan saya nak tunjukkan apa yang saya dapat buah-buah, dan saya akan membagikan semua kod-kod yang ada dekat Garden Horizon ya. Okey, jadi ikut yang event semalam ada keluar mango. Tapi sayangnya duit tak cukup. Macam mana ni? Kalau duit tak cukup tak boleh lah buat. Saya pun ada dapat seed pack sebab saya buat kuas dia. Saya dapat 6 down seed pack, 6 IGMS seed pack dengan Royal seed pack. Saya tak tahu lagi Royal seed pack ni apa. Semogalah boleh dapat yang padu-padu lah. Okey, sebelum tu saya akan tunjukkan dulu. Semalam saya dapat 2 cherry. Cherry ni harga dia 1M tau. Kalau nak beli seed dia mahal lah. Saya habiskan sampai duit saya sikit. Dan semalam saya pun ada beli 1 plum lagi. Tarapapam. Dan sebentar tu ada potato. Dan saya beli bambu lagi. Ada 3 bambu lagi kat sini. Tapi 3 bambu tu saya ambil sebab nak kumpul duit. Tadi duit ni 3M, lepas tu terus 5M. Jual semua. Ni yang paling terbaru. Tapi sayangnya saya dapat ni dekat mana dapat macam ni? IGMA seed pack. Saya dapat ni, rugi sangat, common. Tapi tak apa, dia macam melon, cantik, saya suka buah dia, berwarna-warni, cipui. Jadi kawan kan, kita tinggal ambil ni dulu, saya jual dulu. Lepas tu saya akan kasih semua kod yang ada dekat apa tu namanya, Garden Horizon. Kod dia senang je. Dan saya akan bagi kod-kod terbaru dekat Garden Horizon siapa yang tak ikut update. Kalau siapa yang tu tengok video ni, mesti korang beruntung gila lah. Sebab korang dapat kod terbaru dia. Kod terbaru dia memang korang dapat seed pack. Saya rasa semalam saya ada cuba kod tu. Dan saya dapat, tersilap saya ada banyak seed pack saya dapat. Jadi tanpa lama lagi kita pergi sell dulu. Bang Steve, jual Bang Steve. Mantap bang. Berapa bang dapat? 24,000, miskinnya. Kita tengok ada seed apa. Tak ada, okey. Tak apa. Aku sakit. Sabar ya, saya ambil buku nota saya sebab saya tulis semua kod-kod tu dekat buku nota semua, supaya tak terlupa. Tunggu kejap ya. Okey, sudah. Okey. Saya akan bagi ke semua kod-kod yang ada kat Garden Horizon. Okey, yang pertama kod dia yang macam korang dah tahu saya dah bagi waktu first video saya buat main Garden Horizon. Kod pertama tu DAWN down. DAWN semua huruf besar tau. Okay, ni dah expired. Korang try lagi yang lain-lain. Macam ni pun sama ada ni. Down juga. Tapi dia down fruit. Jangan jarak tau. Sebab kalau jarak salah. Tapi saya rasa ni dah expired juga. Dan kod ni satu ni nombor. Kod dia nombor. Kod dia 358. Sukses. Mantap. Apa yang kita dapat? Dah dapat, okey. Dan kod thank you. THANK semua huruf besar, tak ada jarak. Y bukan W. So you. Thank you. Expired, okay, sorry. Dan kod release, RELEASE. Kod release expired juga. Dan satu lagi kod admin. Baru-baru ke lama-lama saya tak tahu. Ni saya dah dapat dengan kod 1 million.
tak tahu, saya dapat dari orang 1M dulu. Oh salah ke 1M ni? Tak boleh jarak boleh 1M. Salah. Kita tulis 1 million. Invalid. Okey. Jadi kita jarak 1, jarak MILLION. Oh, salah juga. Tak habis apa kod dia? Dan kod lagi dia 1 MCCU. 1 MCCU. Oh, salah tak? Alamak, macam ni ni. Dan ada juga kod 1 million ni X. CCU. Salah juga Oh, dengan kod ni pasti betul. Kod gift. Tapi dia dah expired. Oh, redeem. Expired. Itulah ada redeem. Oh, dengan kod 1M yang last. Tapi dia tipu. Jadi itu saja kod-kod yang ada dekat Garden Horizon. Dan saya akan bagi satu lagi fakta. Bukan fakta. Cara. Tips-tips korang nak pro dekat game Garden Horizon. Walaupun korang masih pemula dan duit sikit. Pertama, kan korang baru main. Mesti petunjuk dia suruh pergi kat sini. Carrot. Carrot. Kan korang dah beli carrot banyak-banyak kan. Dah dapat duit kan. Korang terus you beli carrot dulu. Sebab yang solo fruit tu, solo seed. Macam kalau korang tanam, kalau ambil dia terus hilang. Dia takkan ambil ada lagi. Yang macam twin fruit dengan solo fruit tu lain. Korang beli je carrot. Sebab tengok ni dari carrot base dia 30. Base weight 7 kilo. Corn, carrot atau corn lagi mahal. Kalau corn 15, carrot 30. Mesti carrot lagi pro kan. Sama juga dengan dandelion. Dandelion 1. Jadi dia mahal. Biohazard melon dia 28. Dia tak semahal carrot. Padahal dia common power dari IGMA seed pack. Sun petal pun sama mahal. 2 kali lipat. 1 kali lipat. Betul. Bukan 3 kali lipat. 3 kali lipat daripada carrot tadi. Bell pepper 50. Sun petal, bell pepper. Lagi tinggi bell pepper. Tapi sun petal lagi mahal. Sun petal, tak tahulah apa nama dia. Golden berry lagi mahal daripada bell pepper. Sebab dia satu, walaupun dia boleh ambil banyak kali, tapi dia tingkat dia padu. Onion lagi mahal daripada mushroom dengan golden berry. Onion. Saya ingat dulu onion ni tak berguna tau. Tapi onion ni sebenarnya berguna juga. Korang tengok best price dia, walaupun 13 kilo je, 220. Strawberry tak kuat. Amber pine 400. Memanglah kuat sebab dia padu. Macam beetroot juga 2000. Memang beetroot bagus korang beli. Memang kalau single seed tu, kalau korang beli lagi mahal daripada twin seed. Seed yang biasa korang beli macam rose pun sama. Dia tak semahal beetroot. Tomato dengan banana pun sama. Tak boleh kalahkan beetroot kan. Tapi kalau plum, dia hampir kalahkan beetroot. Padahal dia plum ni boleh ambil banyak kali tau. Jadi korang jangan tertipu, mahal dia. Lagi mahal plum sama. Kalau kan dia terlalu banyak kan. Kalau kalau 7 kilo 1,000, ya lain macam mana? Mesti dapat lagi banyak kan daripada beetroot. The potato. Potato. Best weight dia 17 kilo. Sorry agak besar. Best weight dia 17 kilo 17 kilo. Lepas tu best mana potato tadi 1,500. Tak lagi mahal daripada beetroot.
The best price. Angkat lagi. Sampai bawah dah. Itu. Wheat dia lagi mahal daripada beetroot dengan plum. Button. Jadi wheat ni 7,200. Mahal loh, mahal. Bambu Macam tu juga lagi. lagi mahal. 70,000. Lagi betul. Betul lah lagi mahal. Cabbage paling mahal kot rasanya. Sebab dia single tapi dia 60,000. 60,000 cabbage. Cherry 8,000. Yang korang tak tahu cherry je yang saya ada je lagi murah daripada orang bawah dia. Paduah. Dan down fruit ini yang sangat saya kecewa. Pada buah seed yang paling pro dekat garden saya. Dia seed paling pro dekat garden saya. Tapi best price dia 600. Beetroot dia boleh kalahkan. Senggol dong macam tu. Jadi itulah tips-tips korang nak pro dekat game Garden Horizon ya. Okay, dan apa tu namanya? Dan seed-seed yang ada kat sini kan. Korang pun kena buat quest board. Kalau korang tak buat, korang takkan dapat down seed pack, satu royal seed pack, garden seed pack. Okay, dan sebelum kita habiskan video kita, saya akan membuka semua seed pack yang saya dapat. Kita ambil dulu royal, gardener, IGMA dengan down seed pack. Pertama kita buka dari down seed pack dulu. Semoga kita dapat down blossom. Kita buka 3. Sebab dia boleh terus 3 tau. Please jangan rugi. Rugi. Mungkin ni saya set dia, saya akan simpan je. Saya akan simpan sebab malas kalau tanam. Golden berry mungkin saya akan tanam. Tanam. Tapi saya akan buang lepas tu ya. Buka lagi. Buka 3 lagi. Okay. Aduh, Ember Prime. Astagfirullahaladzim. Down blossom. Wait. Cihuy. Down blossom. InsyaAllah, tabarakallah. Makasih ya Allah. Senang terus je seperti toyol. Macam baru maling sepak orang. Down blossom. Allahu Akbar. Okay, kita sambung buka lagi. Kesenangan saya ni makin membrutal. Alah, ingatkah kita dapat Ember Pine lagi? Aduh, kita dapat golden berry. Oh my god. Kentut basi. Tak tersilap down blossom. Down blossom kita akan tanam kat depan juga. Saya akan reclaimer semua. Saya akan shuffle semua. Saya letak kat depan. Bagi saya pamer dulu. Ni down blossom semua weh. OG. Free OG. Kalah. Mungkin katanya update selepas ni lagi ada keluar grab. Hatiku berdetak kedetuk. Okay, kita buka garden seed pack pula. Mana? Ni tertinggal. Kita buka 3 terus. Semoga dapat olive ke apa ke. Santai kita buka-buka ni terus kita dapat pro-pro semua. 3 dandelion. Memang taik lah. Buka lagi. Aduh. Ada yang dapat birch. Ini yang saya tunggu-tunggukan ni. Mungkin yang buah kecil-kecil saya akan buang semua. Saya halau semua pergi daripada garden saya. Saya akan letak buah-buah yang power ni. Mungkin lag kot tempoh saya. Sebab tempoh saya ni memang lag kalau banyak. Salah.
dulu. Buka 3, 2, 3. Okey. Dapat apa? Okey, tidak menguntungkan je. Sakit hati. Okey, saya simpan je lah. Okey, ni kita simpan dulu. Kita akan buka IGMN seed pack pula. Jom. Star Van. Okey tadi. Apa ni? Kita terus buka 3 tau. 1, 2. Ya Allah, saya nampak tadi kat bawah Biohazard Melon. Starvin. Allahu Akbar. Kenapa dapat dua ni lagi lah blush berry. Okay, tak apa. Okay. Buka dulu. Dapat apa ni? Mantap. Tak menguntungkan. Memanglah penat. Alamak. Okay, dan terakhir kita akan membuka Royal Seed Pack. Yang ni ke Royal Seed Pack? Betul. Antara kita boleh dapat Gloven, Titan Blue. InsyaAllah. Dari 3 ni kita dapat terus Iphone. Rare. Apa lagi. Lagi sekali. Okay, last. Ini ialah keberuntungan terakhir kita mungkin. Dan penutup akhir video ni. Wah, hebatnya. Dah. Okay, lepas ni saya akan buang-buang dulu. Dan daun blossom saya akan tanam. Ayo kita mencantikkan tempat. Okay, macam strawberry ni kita buang saja. Buang. Saya tengok dulu, saya nak kumpul yang pau-pau dulu yang mahal-mahal. Mushroom pun kita terpaksa buang. Yang ni tak boleh. Itu kita tu dulu. Buang. Kita sisakan tu je. Dengan ni. Buang. Satu disisakan. Corn. Tak nak. Sebab corn ni berjasa bagi saya. Ni buang. Ni kan yang besar ni kan. Okey, tak payah buang. Takut salah buang. Ni pun yang banyak-banyak ni saya terpaksa buang. Banana. Banana. Aduh, sakitnya hati buang. Dan apple saya akan buang. Sebab apple ni sangat mengganggu. Buang. Baru luar sikit. Terus buang. Nyam. Ke tempat nyam. Saya akan letak daun blossom kat sini. Biar saya pamer-pamer depan orang. Mungkin siapa yang nak join saya pun boleh. Saya akan bagi-bagi. Tak boleh give lagi kan? Tak apa. Kita main je dulu. Kita tengok dah agak kosong dan pun saya tak like sangat. Sementara tu kita cari basic sprinkler. Kita beli dulu yang beneran painting ya. Mana yuk? Aduh, tak ada sprinkler. Jadi tak apa, kita tanam dulu. Depan lah. Okey, letak basic sprinkler. Besar. 1, 2, 3. Korang cukup 3 je tau. Sebab dia kalau ada tanda yang macam tanda bintang kat tepi ni, dia dah boleh mencepat. Membazir je korang letak banyak-banyak. Ni shuffle kita letak. Tahu kita dapat. Kita terbuang. Okey, dan terima kasih korang yang dah tengok kat channel ni. Saya minta terima kasih sangat tau. Terima kasih korang yang dah tengok. Dan boleh saya minta sesuatu. Saya nak minta, boleh korang tolong subscribe dan like juga channel ni. Dan bye, thanks for watching guys. Bye-bye.